Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Okey, video kali ni aku nak pergi ke Kuala Gandah. Nak pergi tengok gajah untuk menuntut janji anak-anak aku ni. Tengok seperti belakang ni. Hai. Pi lah tu. Perjalanan aku hari ni lebih kurang 2 jam 30 minit. Cuaca pula pagi ni mendung gerimis. Sejuk je. Harap kat sana cuaca baik lah. Ini pertama kali aku pergi ke tempat ni, Kuala Gandah Elephant Sanctuary, seperti yang korang tengok dekat tajuk ataupun thumbnail video ni lah. Pergi cakap apa-apa lah pergi? Hai ke? Hai. Assalamualaikum. Selamat datang. Okey, kita jumpa dekat sana terus lah. Sebelum tu, pastikan korang dah tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat bawah video ni. Kita jumpa kat sana, okey? Okey, aku dah sampai dah kat Kuala Gandah tengok gajah ni. Aku sampai pun dah tengah hari, pukul 12 lebih. Jom lah layan video ni dulu sampai habis. Best ke tak best tempat ni? Tu, okey. We're catching. Lepas dia banyak lagi. Dah. Hancur. Terus kita pergi. Takut ke? Tak takut. Sikit tu pun. So straight. Hancur. Itu, cepat. Pergi. Kena. Ada dah kita balik. Dekat dalam ni ada jual makanan juga. Ibu, aku nak tengok gajah. Tak perlulah risau lapar ataupun dahaga. Kejap. Apa lagi? Kejap. Bye. Kejap. Kejap, ya. Okay. Yo. Yay, hi. Jom. I'm going. Okay. Abang ni siapa pun? Terima kasih ya. Oh, saja pula. Mana ni? Ada tambah tu. Waya. Cara kan dia. Hai, baby gajah. Hai. Hai. Itu lagi. Sekejap, ayat like gambar. Yes. Lagi nak lagi. Sana lah, Cik Ibu tengok dia macam dia penat dah. Hai. Boleh ke Din?
Hai. Macam ni weh. Bye, baby kaca. Cho mình nhá. Bagi gajah. Bagi gajah tu. Bagi. Yang gitu. 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kaca. Happy birthday to you. Happy birthday. Okay, Aina go. Aina go. Yes. Aina go. Okay, go. Yeah. Yeah. Yes. Jom. Ni abang ke. Ja. Jom. Ja. Ja. Bye, baby Caca. Aina, okey ke? Ya, Aina takut ke? Tak. Hah? Okay, ambil. Nak bagi makan gajah ni, Macam? makanan ada jual dekat sekitarnya. Harga tebu RM5, pisang pun RM5. Ibu apa kena itu? Boleh. Hah? Hah? Kena beli pisang ni bang. Jom. Halo. Siang kupang. Bye. Okay. Wait. Ni. Dia nak pegang ke? Jap. Tak takut ke? Tak. Bye. Abang ambil ni. Ha? Dia bagi dia tak. Tak nak tebu lah. Tu lah. Jadi dah. Abang bagi cuba bagi sana. Dia nak tebu tak? Jap. Nah. Oh, tu nak. Nah. Nak. Ambil tu. Ambil bawa semua. Tarik tu semua. Bawa ke sana. Eli. Ayah tolong. Oi. Nak bagi ni. Nah. Ui. Oh, jatuh pula. Bagi lagi. Bagi satu. Dia nak tengok. Ni. Tu. Gajah. Tu. Ke itu. Cepat. Pisang dia nak buat. Oh, tebu dia buang. Siapa nak? Saya. Hei. Itu saya. Fikir tebu dia buang lah fikir. Nah. Tu.
Tu baru pergi situ. Baby kaca. Sini. Sini. Itu. Halo. Oh, putih. Besarnya. Ini baby. Ayah mana ibu? Sini. Sini. Abang bawa ni satu. Okey. Bawa je. Nah. Bawa je. Bawa je dah. Okey. Nana. Raja. Ke sini. Hantar itu. Oh, laju makan pisang. Dah mulut. Nah. Ni nak kau ke makan ke ni? Makan kat ni. Wih. Geti kau. Kenyang dah. Okey, tu. Satu lagi. Lagi kaca. Nah, dekat kaca. Sabar. Bawa bertenang. Hello. Nah, kaca. Sabar ni tengok sabar. Okey. Sikit lagi. Dia dah. Comeng. Eko. Nah. Abang tu. Dia nak. Wih. Apa satu? Apa? Ke sini. Stop. Dekat sini tempat nak tengok gajah-gajah buat persembahan. Okey, banyaknya. Siapa yang nak mengetahui yang lebih lanjut? Aina. Mana gajah? Ya. Ibu mana gajah? Kelaparan. Bukan pisang untuk gajah. Ladies and gentlemen, para pengunjung yang sedang awasi dan memantau pergerakan anda. Gajah nak pergi mandi. Gajah-gajah ni on the way nak pergi mandi. Tunjukkan badan sebelum nak buat persembahan jap lagi. Gajah dah siap mandi. Bersedia untuk membuat persembahan pula.
Zoologi. Makhluk yang tertarik dengan tulisan tersebut dan satu tahun. Alasan kampung Selong, Sungai Siput, Perak. Selong is a female elephant aged around 21 years old and is a state of Perak. Indian elephant is capable of retaining 9 liters of water when swimming around the water. The elephant is exits from Texas snorkel. Whereas the condition line is easy for supply this is another way I can answer the program every time. Jika ada yang dulu perlahan-lahan, Sesi bagi makan gajah. Tak nak. Okey, yang mana nak bagi makan kat gajah? Boleh beli makanan yang ada dijual. Sesi ini akan ditamatkan pada Adik. Woi, tengok tu. Woi. Nanti dia masuk lah, dia masuk kat dalam. Ulat cika tu. Gajah, sini lah. Selain daripada makanan, cenderahati pun ada jual dekat sini. Boleh beli untuk buat kenang-kenangan peribadi. Tapi mana? Tapi Tin. Inilah sungai tempat gajah-gajah ni mandi. Dengan kata kencing dan berak pun buang kat sini juga. Apa dah pergi? Apa? Ni apa nama ini? Sungai. Sungai. Takkan nak suruh gajah-gajah ni pakai pampers pula kan? Sorry guys, suara tak dengar pula.
mic aku bermasalah. Tak tahu bateri habis ke atau memang tak connect. Korang layan je lah Maaf di atas segala kesulitan yang berlaku. Sekarang ni aku on the way balik dah. Penat tu memang penat sebab banyak berjalan. Jom kita tanya budak kecil ni. Best ke tak best Kuala Gandah ni tengok gajah? Macam mana Rafiki pergi Kuala Gandah ni tengok gajah? Best ke tak best? Best. Penat tak? Tak, penat. Nak pergi lagi ke tak payah pergi lagi? Nak. Nak apa? Kuala Gandah. Okeylah. Biar bagi budak-budak ni rehat dan makan dulu. Sebab tadi excited sangat tengok gajah. Sampai gajah pun pening nak melayan dia. Aku rasa aku tak ada apa lagi nak kongsi dah. Sebarang detail aku akan share dekat ruangan description box kat bawah. Apa-apa korang boleh refer kat situ jugalah. Lepas makan ni confirm budak-budak ni semua tidur. Aku pun nak fokus drive ni. Sebelum aku akhiri video ni, pastikan korang dah tekan butang like, share, subscribe dan komen. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Assalamualaikum. Bye. Been down and I'ma get it right. Dead on sight like. Been down and I'ma get it right. Dead on sight like.